Tak boleh jawab kan? Ha. Pandang. Ha. Ayah. Ayah. Aduh sakit ayah. Jangan elak, jangan. Baru puas hati aku. Cara kedua nak elak spinning elbow. Masuk. Uyo. Dah macam menari. Sekali lagi tu. Tu sekali je. Tu penat. Tak boleh buat 2 kali yang tu. Action. Action. Abang ayah tanya tadi kau tak mengaku ke? Apa ni? Tidak. Ayah tengok. Assalamualaikum, Pak Cik. Oh, Pak Cik. Pak Cik. Ada apa tu? Saya nak bogarkan baju saya boleh? Boleh je, mari sini tengok. Ayah. Beli ubat gigi darling. Ya. Tak payahlah, ambil Colgate lah. Ada percuma pinggir. Uzaimi. Kau bawa tak CD yang aku cakap nak pinjam semalam? Ada. Bagilah cepat. Nanti Mu'alim masuk. Kejap lah, mana pula aku letak ni. Nanti esok kau hantar tau. CD ni abang aku punya. Cik ke? Hussein, kau apa kat sini Hussein? Tak ada apa-apa lah, haja je. Dari semalam. Hussein! Hussein! Dah kenapa dengan kau ni, Hussein? Anak aku ni. Kenapa dengan anak kau, Hussein? Dekat China. Astagfirullahalazim, Hussein! Tergamak kau pergi jual anak kau dekat China, Hussein! Bukan ni. Bukan. Budak tu banyak perangai. Kalau bercakap, 10 kilometer boleh dengar suara dia. Lagipun dia lah yang selalu komen kat komen. Lagipun dia yang selalu kutuk ayah kat Facebook tu. Komen tu. Boleh buat karangan. Ya. Cakap menjawab. Adik tahu tak? Adik seorang je anak harapan ayah. Ayah nak adik berjaya. Banggakan ayah. Tapi adik dah berjaya ya. Adik dah hafal sifil 5. Kena jadi budak. Demo karakter budak juga tapi ni macam Gaya saya tahu. Beja macam tak percaya. Betul ke dia orang ni umur? Tak naklah aku main dengan kau. Uzaimi, jomlah kita main balik. Kau ada guli ke? Ada lah sebiji lagi ni. Tak naklah kau balik main kat kampung kau lah.